Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara asas menggunakan Blender untuk modul 3D motion graphic. Apabila anda membuka perisian Blender, paparan awal akan menunjukkan beberapa pilihan di skrin utama. Untuk memulakan, klik sahaja pada kawasan kosong di luar kotak skrin tersebut. Di sebelah kiri, terdapat toolbar. Di bahagian atas pula, terdapat header yang mengandungi menu dan tetapan editor. Di sebelah kanan, kita ada properties editor. Manakala di bahagian bawah, terdapat timeline. Jika anda ingin melihat setiap bahagian objek, tekan dan tahan roda tertikus. Kemudian, gerakkan pandangan mengikut kesesuaian anda. Untuk melakukan zoom in dan zoom out, putar sahaja roda tertikus anda. Jika anda ingin melihat bahagian objek dengan lebih tepat, anda boleh menggunakan paksi 3D. Untuk menggerakkan keseluruhan paparan skrin, tekan ke kunci Shift, tahan roda tertikus dan gerakkan tertikus anda mengikut arah yang diinginkan. Jika anda ingin memilih sesuatu objek, klik pada objek tersebut. Untuk memilih semua objek, tekan ke kunci A. Jika anda melihat pada bahagian Select, anda akan diberikan beberapa pilihan yang boleh digunakan. Antara pilihannya ialah Select Tweak, Select Box, Select Circle dan Select Lasso. Untuk menggerakkan objek, klik Move. Warna biru mewakili arah atas dan bawah. Warna merah mewakili arah depan dan belakang. Manakala warna kuning mewakili arah kiri dan kanan. Tekan ke kunci G untuk menggerakkan objek. Untuk memutar tu objek, klik Rotate atau shortcut tekan ke kunci R. Untuk membesarkan dan mengecilkan objek, klik pada Scale atau shortcut tekan ke kunci S. Untuk memadamkan objek, klik kanan tertikus dan pilih Delete atau shortcut tekan ke kunci X dan pilih Delete. Untuk menambah objek baru, tekan Add, pilih Mesh, seterusnya pilih objek yang diinginkan. Untuk menukar paparan kepada Edit Mode, tekan pada pilihan Object Mode dan tukarkan kepada Edit Mode. Untuk shortcut, tekan ke kunci Tab. Di bahagian atas terdapat 3 ikon kecil, iaitu Vertex Select, Edge Select dan Face Select. Ketiga-tiga pilihan ini membolehkan anda mengedit setiap bahagian objek. Untuk Extrude, ia membolehkan anda menambah atau memanjangkan bahagian objek yang diinginkan. Shortcut tekan ke kunci E. Tekan Insert untuk mengecilkan atau membesarkan permukaan pada bahagian sisi objek. Shortcut tekan ke kunci I. Gunakan Loop Cut dengan meletakkannya di bahagian tengah objek, kemudian letakkan potongan mengikut kehendak anda. Shortcut, tekan ke kunci Ctrl R. Untuk menyalin objek, pilih Objek,
Kemudian, klik Duplicate Object. Shortcut, tekan ke kunci Shift D. Tekan Mesh, pilih Show Hide dan tekan Hide Selected untuk menyembunyikan objek. Untuk memaparkan semula objek tersebut, ulang langkah yang sama dan pilih Reveal Hidden. Untuk menyembunyikan objek dengan cara yang lebih mudah, pergi ke Scene Collection dan klik ikon mata untuk menutup paparan objek tersebut. Untuk mencari objek dengan lebih mudah, tekan ke kunci F3, kemudian type nama objek seperti cube bagi menambah atau memilih objek dengan lebih cepat. Untuk menggabungkan tiga objek, pilih ketiga-tiga cube di bahagian hadapan. Seterusnya, tekan Objek, Collection, Move to Collection, New Collection, kemudian namakan sebagai Big dan klik Create. Anda boleh melihat bahawa ketiga-tiga cube telah digabungkan di dalam satu collection tersebut. Untuk shortcut, klik kanan tertikus, tekan Move Collection, New Collection, kemudian namakan collection sebagai Small dan tekan Create. Untuk namakan semula objek, pilih cube dan pergi ke collection. Seterusnya, double-klik pada nama cube tersebut dan tukarkan namanya kepada cube 1. Untuk menambah array modifier, pergi ke modifier, pilih Add Modifier, kemudian di bawah kategori Generate, pilih Array. Sekarang, ubah nilai count daripada 1 kepada 5 dan laraskan faktor X, Y dan Z mengikut kedudukan yang diinginkan. Untuk menggunakan Solidify Modifier, tukar kepada Edit Mode, kemudian pilih bahagian atas objek dan tekan X face untuk memadamkannya. Seterusnya, buka modifier, pilih Add Modifier, kemudian di bawah kategori Generate, pilih Solidify. Di bahagian Properties, pergi ke tetapan Thickness dan tetapkan nilainya kepada 0.33 meter. Anda juga boleh melaraskan nilai tersebut di bahagian Properties mengikut kesesuaian anda. Untuk menambah bevel modifier, pergi ke modifier, pilih Add Modifier, kemudian di bawah kategori Generate, pilih bevel. Di bahagian Properties, anda boleh melaraskan tetapan mengikut kehendak anda. Untuk menggunakan Subdivision Surface, tekan Shift A, Mesh dan Monkey. Kemudian, buka modifier, pilih Add Modifier, Generate, Subdivision Surface. Seterusnya, laraskan tetapan bagi menjadikan objek kelihatan lebih licin. Tukar kepada Edit Mode, pilih Vertex Select, kemudian klik 3 titik di hujung telinga dan tarik ke atas sedikit. Ulang langkah yang sama pada telinga sebelah kiri. Sekarang,
Untuk memasukkan kamera, tekan Shift A dan pilih kamera. Untuk menggunakan kamera, pergi ke View, Align View, kemudian Align Active Camera to View. Shortcut, klik pada ikon kamera. Untuk mengunci kamera, tekan ke kunci N untuk membuka panel. Pergi ke View, kemudian pilih Lock. Seterusnya, Camera to View. Untuk zoom in atau zoom out, cukup putarkan roda tertikus anda. Untuk menggerakkan pergerakan kamera, tekan dan tahan roda tertikus sambil menggerakkan tertikus. Untuk mewarnakan objek dengan lebih jelas, tukar kepada Material Mode. Klik Material, kemudian pilih New dan tetapkan Base Color. Seterusnya, warnakan objek mengikut kesesuaian anda. Untuk mewarnakan bahagian mata dan hidung, tukar kepada Edit Mode dan pilih Face Select. Pilih bahagian mata, tekan Tambah dan Assign. Tetapkan Base Color kepada warna putih. Ulang langkah yang sama untuk bahagian hidung. Untuk menggunakan pencahayaan bagi menjadikan objek lebih jelas, tukar kepada Render Preview. Seterusnya, tekan Shift A dan pilih Light. Sekarang, pilih Sun. Laraskan kedudukan cahaya dengan sesuai. Seterusnya, masuk ke paparan kamera untuk melihat objek dengan lebih terperinci. Untuk hasil yang lebih menarik, anda boleh menambah cahaya di bahagian atas objek. Untuk menjalankan proses render, pergi ke Render Properties, klik pada Render Engine dan pilih If. Seterusnya, pergi ke Output dan pilih lokasi untuk menyimpan fail. Setelah itu, buat satu folder baru dan namakan folder tersebut sebagai hasil kerja dan tekan Accept. Di bahagian File Format, klik menu tersebut dan perhatikan bahawa pilihan image digunakan untuk fail gambar, manakala movie digunakan untuk fail video. Untuk sekarang, anda tekan PNG. Sekarang, pergi ke bahagian menu utama, pilih Render, kemudian klik Render Image. Seterusnya, pilih Image Save, kemudian cari folder yang telah anda buat tadi dan klik Save as Image. Seterusnya, cari folder yang telah anda simpan tadi dan anda akan melihat gambar anda telah berjaya dihasilkan. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Diharapkan penerangan yang diberikan dapat membantu anda memahami dengan lebih jelas. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.